Yang cakap pe yang lagi nak ayat apa ni? Kalimatun faidah. Maka satu cakap pe yang memberi pedoh, memberi guna terhadap cakap pe lelaki ni, lebih-lebih hadis Nabi. Hadis Nabi ni. Mana? Diriwayatkan daripada hadis yang marfu'. Ma rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang maka oleh rawi hadis sahabat tu akan hadis tu pergi kepada Nabi, diriwayatkan daripada hadis yang marfu' akan bahwasanya Allah Taala telah mewakilkan Allah Taala tak akan malaikat. Wakil malaikat surga. Wakil malaikat dengan orang ni dia daripada ahli mayat lah. Batu orang kampung pun sepalah. Kita tahu orang kita ahli mayat kan lah. Dengar orang. Ya wakil suruh malaikat pergi kepada orang yang mengiringi jenazah daripada ahli mayat tu. Apabila kembali mereka itu orang yang mengiringi jenazah. Ada orang yang mengiringi orang bawa ayah kubur tu. Orang lihat daripada ahli mayat lah. Orang yang pun sepalah. Apabila kembali mereka itu orang yang mengiringi jenazah tu. Kembali daripada tanah mayat. Daripada tanah mayat mereka itu orang yang mengiringi jenazah. Maka bahawa meringankan oleh malaikat tu akan duka cita mereka itu orang yang mengiringi akan jenazah. Mereka itu orang yang mengiringi jenazah daripada ahli tu, keluarga tu. Mereka pergi kepada orang yang marah ahli si mati tu. Waktu orang mayat kubur tanah syarat kulit saja. Mereka cerita ya. Mengambil oleh mereka itu akan segegam daripada tanah. Ini wajah ni sebenarnya. Lepas tu wajah mengiringi buat kan dengan ni. Mereka cekok tanah. Ada apa boleh John? Lepas dia ambil tanah segengah dan dilotanya malaikat. Dan melotanya malaikat dengan segegam tanah tu. Pada muka mereka itu orang yang mengiringi jenazah tu. Yang tanah cuma muka pegang ada muka. Nak fubah tu. Nak fubah yang kita cerita tu. Dan berkata ia malaikat tu. Ini kepada mereka itu orang yang mengiringi jenazah daripada ahli mayat tu. Dia kata, ia tanah yang pegang kepada muka orang tu. Orang bagus si mati tu. Dia kata, kembali kamu kepada dunia kamu. Telah melupakan kamu, Allah Ta'ala kamu pengapuran. Bila mereka awak macam tu, maka lupalah mereka itu orang yang mengiringi jenazah tu. Akan kematian mereka, akan kematian waris mereka itu tu. Sampai-sampai orang kita bila ada berlaku kematian, duka cita tak ada balapan nanti dia habis. Ada mereka ada wagu ni. Dia tahu so aku ni. Mereka ambil segera tanah.